Sekali lagi. Acara yang akan dilepaskan di padang sekarang adalah acara 3,000 meter akhir. Sama-sama kita beri sokongan kepada rakan-rakan kita yang masuk acara. Okey? Jangan masuk kawasan trek larian. Dan di depan pentas. Dan di depan pavilion. Okey? Jangan menghalang laluan trek dan tak boleh ada di depan pavilion. Nak sokong di kemah, apa tu, di sebelah kanan dan kiri pavilion sahaja. Okey, marilah kita majukan sukan untuk Kolej Sultan Abdul Hamid. Sudah mula dilepaskan. Weh, dia langkah ke apa? Okey, sedang lalu di hadapan pavilion 3,000 meter. Wah, meriah. Letak, hijau, kuning. Apa lagi? Merah. Wah, depan sekali warna apa tu? Depan sekali warna hijau. Oh, yang tu tak kata bola kan? Okey, belakang sekali pun warna hijau juga. Hai. Yang merah di belakang sekali. Jangan sebut macam tu. Musim-musim. Hijau dulu. Tinggal orang. Lompat tinggi pun sedang beraksi sekarang. Wah, okey, kita tengok lompat tinggi. Rumah kedah. Okey, cayur. Ya, Allah. Terbelah sikit saja. Okey, tak apa. Cuba lagi. Jauh. Apa lagi kita nak tengok? Cakera, lempar cakera. Okey, Nation, tunggu kawan sama Nation. Apa ni? Hijau dua depan ni. Okey, rumah kuning bagus, lari batu punan. Lari sekali rumah kuning, bagus. Hai. Dia tak tahu dah, semua sekali nak pi. Tak apa. Dia penangan, pasukan. Mana merah dan hijau ni? Oh, masih di belakang. Marathon. Dia merintah desa. Sagi dia akan potong lepas ni. Okey, kita boleh sokong macam-macam hari ni. Lontak peluru, lempar cakera, lembing, lontak peluru perempuan. Dan juga lompat tinggi. Okey? Boleh bagi sokongan kepada kawan-kawan kita. Panggil nama umur. Mahu kawan tu semangat. Ini ni. Allah. Tak apa. Banyak lagi peluang.
7 round 3 suku. Ha? Tu lah. Dia akan potong. Dia akan boleh potong pelari yang terakhir. Tu. Okey, 7 round. Potong lah tu. Lagi sikit lagi. Baru lepas dua. Sikit lagi. Okey, lari. Hadiah sampai 5. Semua umur siap dah. Jom Kenny Johan. Belum lagi. Dia tak tahu lah Sultan nak potong balik. Okey, hadiah kita bagi sampai nombor 5. Pulun. Okey, boleh lagi. Senang nampak orang lari. Tengok petugas. Wow! Petugas jaga masa. Masak apa? Cepat-cepat dia. Bagilah. Mana dia? Nombor 1 tak boleh kira dah. Maintain. Okey. Tujuh. Dan agenda sebegini yang kita Hei, tak banyak dah. Apa duk takutkan orang macam tu? Rekod masa. Sedang berlangsung acara 3,000 meter terbuka. Loceng mana loceng? Last lap. Keting. Apa lawan ni?
Mana dia pemenang? Anak 1-7, pusing. Sekarang 7. Mau lagi satu. Santos main dulu. 2-2-4. Yeay! Masa terbaik. Satu gilas. Weh. 8 round. Nombor 2. Nombor 1 ni. Okey. Mai ke tengah ni. Lagi ke depan lagi. Ambil sana. Rehat. Jangan duduk, jalan. Kalau boleh jalan. C438. Enam 17. Ni. Habis kan ni? mana biji? Oh, dah lagi. Dah habis dah. Dia tak larat tu. Saya 25 dia mana biji. E830 tu. Tak boleh pergi dah. Bagi. Go. Hei, jangan masuk track. Ada lagi orang tu. Apa dia? Apa dia? Dia nombor 5. Cikgu Syarifuddin. Sila berjumpa Cikgu Nizat sekarang. Mau dapat 5. Dia potong 2,000 ya budak-budak ni. Habis sisi kurang. 456 masuk. Syafiq. Cek. Tengok. A049. Cikgu, cek tengok. Dia nombor 5 kan? Tolong bagi tahu. 049 nombor 5. Tolong. 049 ikut cikgu ni lu. Ni, siapa pegang nombor 5? Ambil nombor orang lain pula. Pergi kat sana. Kat sana lu. Register. Itu dah silap. Yang tu salah. 049 ni. Oh, tapi dia potong saya belah kiri. Potong belah mana pun tak apa. Ayo. Habis dah. Dapat dah. 049. Saya lari ikut ni je lain. Dia yang kat luar. Dia kat luar lain, saya kat dalam lain. Saya nak Yalah.
Saya beli apa yang saya potong? Kalau dia potong. Tak ada kena mengena potong belah kiri ke apa? Tak, saya kat sini tadi. Dia nak potong dia. Saya dekat ni cikgu. Saya dekat line ni. Kat line ni dia sebab dia Oh, dia dah potong saya dah. Lepas tu saya lari lah kat laju kan. Bukan saya potong dia. Dia sebab dia tak ada. Orang potong kiri. Dia speed dia tak ada. Dia memang tak masuk dalam ni. Kalau saya laju tu Tunggu. Lagi kalau awak tinggal minum air lu. Saya kat ni line pertama ni kan. Ha. Dia nak potong dia. Dia tak masuk sini. Saya terus speed je. Mana boleh potong dia? Dia pun tak potong dia.